So itu bunyi bertukar dia. Tak syok. Halo guys, Assalamualaikum. Nama saya Krok. Selamat kembali ke YouTube channel Krok Zulfilmi. Dan hari ini saya nak review satu alat bertukar Kamen Rider. Tapi dia bukan belt. Dia bukan belt. Dia alat bertukar secondary rider dari siri Anniversary. So, item yang saya nak review hari ini adalah DXDN Driver. Item ni tak boleh nak berdiri ya. Boleh tak? Boleh. Boleh berdiri. Okey, so ini adalah DN Driver, iaitu alat yang digunakan oleh Kaito untuk tukar menjadi DN di dalam siri Kamen Rider DK. Dia nama je driver, tapi dia pistol. Dan yang ini adalah yang first versionnya. Saya lupa nak bagi tahu tadi. Ini adalah first version punya. Ini yang paling cikai punya, paling cikai. So, kenapa saya cakap paling cikai? Jom kita tengok apa benda ni boleh buat. So, jom kita tengok satu. Jom. Alright, so ini dia DXDN Driver first version punya. Version paling otai, paling senior. Alright, so macam biasa, sebelum kita main dia, jom kita tengok dulu detail yang ada. Okey, dia berbentuk pistol petak. Dia ada garis silver. Dia adalah warna biru sikit. Dia ada warna gold sikit kat sini, garis gold. Ujung ni merah. Dia kebanyakan warna hitam. Ni silver. Tapi bagi saya lawa. Dia lawa. Ni speaker dia kat sini. Ni piu trigger dia. Ni boleh ke depan. Lepas dia ada lagi detail lain warna biru kat sini. Ni nanti ada tempat letak kad kat sini. Okey, belakang nampak tu. Bagi saya lawa detail dia, nampak. Selalunya DX kan, dia depan elok je detail, letak warna semua. Belakang buruk. Belakang selalunya belakang dia tak letak warna pun, tak repaint pun. Tapi ni belakang dia, nampak? Belakang pun ada warna. Saya suka dia punya detail dia lawa. So ni on off switch dia kat sini. Saya tak tahu kenapa sini ada petak ni. Boleh buka ke petak ni? Tak boleh pun. Sini macam ada petak, saya tak tahu kenapa. Ni silver, nampak? Ni warna merah ni. Ni tempat letak bateri dia. Dia tulis kat sini Bandai 2009. Bandai 2009. Dia menggunakan bateri 2 AAA. Saya lupa, bawah ni ada tanda harga. Saya tak cabut lagi. Saya dapat kat JJJ RM20. So bila dapat kat JJJ kan kedai bundle, kedai second hand, mestilah saya tak dapat kad saya beli yang KO. Kad KO saya beli, tapi saya tak tahu kenapa saya beli kat kedai yang sama, dekat seller yang sama. Yang ini kad dia glossy, nampak tu. Yang ni kad dia matte. Ni glossy, ni matte. Saya tak tahu kenapa dia dapat kad yang berbeza. Dia punya finishing dia tak sama. Okay, so ini alat ini kad untuk tukar dia. DN. Di belakang dia ada logo DN. Ni kad untuk serangan dia. Dan sebenarnya kan, korang tak ada kad ni pun tak apa, sebab yang first version ni tak ada reader. Okay, so kejap lagi kita tengok kenapa saya cakap tak ada reader apa semua. So jom kita tengok function yang ada. Kita on, button on kat sini. Bila kita on, dia akan ada bunyi. Sini ada lampu. Okay, saya off balik. Kita tengok balik ada lampu sini. Lampu merah sini ada lampu. Okay, kita tekan. Kita tekan trigger. Saya hold, tak ada apa jadi. So itu je lah bunyi yang dibuat. So bila kita tolak ke depan, sama je. Sama je. Okay, so itu je lah function yang dibuat kalau tak ada kad. Okay, so sekarang jom kita masukkan kad. Henshin. Okay, sabar sekejap. Kejap lagi saya akan
Saya akan komplain benda tu. Okey, so itu bunyi bertukar dia. Tak syok. Okey, kita dengar pula bunyi lain. Kita tak payah masukkan kad pun sebab macam saya cakap tadi dia tak ada reader. So tu bunyi dia summon rider, dia panggil rider lain. Okey, kita buat lagi sekali. Bunyi yang sama. So last sekali bunyi serangan dia. Kita masukkan kad. So itu dia bunyi yang dia hasilkan. Dan macam saya cakap kan, dia tak ada reader kan. So korang kalau tak ada kad ni, korang boleh pakai kad lain. So macam saya ada kad Gochat kat sini. Boleh je pakai kad ni. Dia dah loop balik. Dia dah ulang balik. Bunyi dia ulang-ulang itu je. Dia just buat 4 bunyi tu je. So tak payah ada kad yang betul pun boleh main yang first version ni. Alright, so itu dia DXDN driver first version punya. Okay, saya nasib baik jumpa murah tau. Saya jumpa RM20. Kalau benda ni kan, saya pernah jumpa mahal, 100 lebih dekat Monolog dekat KL, dekat apa tu, Angkot Mall. Ada satu kedai nama Monolog, dia jual 100 lebih first versionnya tau. Saya jumpa 100 lebih. Ni skill saya macam okey lah, RM20 kan. Tak dengan function macam gini kan, bedal je lah. Kalau korang kan jumpa yang mahal first version, tak payah beli. Tak payah beli. Kalau korang jumpa 100 lebih, korang angkat version lain. Korang angkat version, dia ada banyak version tau. Dia ada Super Bass, dia ada apa lagi, Neo, dia ada banyak. Dia ada keluarkan banyak. Rasa 20 anniversary version pun ada kot. 20 anniversary, saya tak ingat. Saya rasa ada. Dia banyak dia keluarkan. DN dengan Dikit, dua-dua banyak kali reissue. Saya sebenarnya kan tak ada reader tu tak ada masalah. Saya tak marah sebab dia tak ada reader. Yang saya baran tu Rider. At least letaklah bunyi Rider DN kan. Saya macam boleh terima lah benda tu. Macam yang last kali kan, Final Attack Rider kan, DN. Saya macam okey lah. Ini bunyi pun tak letak, reader tak ada semua. Aduh, tu ya, saya kecewa benda tu lah. Yang saya macam baran sangat. Dekat mana saya beli, tadi saya dah tunjuk dia punya harga. Saya dapat ke JJ RM20. Korang jumpa first version ni RM20, okey lah. RM20 and RM10, RM30 pun still okey. Atas RM50 jangan beli. Better korang cari yang lain. Kalau korang jauh dari JJJ, macam biasa lah, korang kena rajin scroll Shopee, Carousell, rajin scroll Facebook untuk cari. Itu saja untuk hari ni. Apa-apa pun, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa share, jangan lupa komen. Jangan lupa cari yang version lain lah. Jangan beli yang version ni. Jangan lupa makan, jangan lupa mandi, jangan lupa pergi sekolah, jangan lupa pergi kerja. Jumpa lagi kita di video yang akan datang. Ciao.